Tuan, kalau macam saya beli dengan introducer saya dengan cara dia jual emas pada saya, macam mana pula? Cara tu Cik Leo tak sustain dalam jangka panjang. Sebab saya nak cerita tuan-puan, penipuan dalam jual beli emas ni bermula dengan kita beli emas direct daripada trusted seller. Trusted seller, beli dengan orang individu. Sebab orang ni dia tak, masa ni dia trusted lah. Satu hari nanti kalau dia ada masalah kewangan, dia nak sailang duit siapa, kita beli dengan dia, maksudnya kita bagi duit dekat dia, dia tak tahu. Banyak saya boleh sebut nama kalau saya nak sebut, tapi tak boleh sebut nama orang yang dulu dealer public gold yang trusted akhir sekali menipu orang. Okay, Cik Leo, pastikan beli direct, dapatkan ilmu daripada introducer, beli direct dengan public gold. Itu cara yang paling selamat. Cara yang paling selamat. Okay, kita tak tahu hari ni kita boleh percaya dia, satu hari nanti transfer duit kat dia, entah-entah tiba-tiba dia mati ke. Panjang cerita pula. Kalau kita dengan company, mudah. Tuan, kalau pergi sendiri office public gold kat KL tak ada charge kan? Sama je. Puan bayar. Kalau nak murah, okey, emas public gold ni, adakah kita pergi dekat branch dapat harga murah? Tak ada tuan-puan. Kalau pergi dekat office public gold di Menara Public Gold, nak check mana branch public gold, klik find us. Find us. Tengok. Nak tengok branch, nak tengok gold ATM, tengok sini. Find us, tengok katalah Central Region. Nak pergi dekat Menara Public Gold ni, adakah kalau pergi sini walk in ni dapat harga murah? Branch public gold tak boleh beli secara walk in, kecuali di experience center dekat Menara Public Gold ni, level 1. Ini saja yang boleh pergi beli walk in. Yang lain tak boleh, kena order dan bayar online, lepas tu set appointment baru datang collect. Bagi item yang besar. Bagi item yang kecil-kecil, 5 dinar dan ke bawah. Kecil maksudnya 5 dinar dan gold bar 20 gram ke bawah, ini tak ada dekat branch public gold. Public gold tak simpan stok yang kecil-kecil ni dekat branch, kecuali dekat Menara Public Gold. Jadi stok ni semua kena beli online dan public gold akan post direct kepada tuan-puan, ataupun boleh keluar di gold ATM terdekat. Tak ada pergi beli dapat harga lebih murah, tak ada. Puan bayar, harga dia lain. Nak lebih murah kena beli online. Dekat experience center ni kalau beli, dia ada cost lain, dia ada charge lain yang lebih tinggi berbanding harga harga online. Mestilah tuan-puan, orang berniaga online dengan berniaga offline mesti sama punya. Offline nak kena sewa kedai, nak kena renovate kedai, nak bayar staff, risiko dia lagi besar. Jadi dia tak ada istilah pergi beli dekat branch lagi murah, tak ada. Okay.